yang akan dimulakan oleh Mix Stars. Sepak mula yang dimulakan oleh Mix Stars, jersey serba merah hitam, yang akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Manakala seterusnya adalah Selangor Red Giants pada petang ini mengenakan baju serba biru, yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Satu hantaran untuk mendapatkan penguasaan bola untuk Selangor Red Giants. Dan bermain dengan corak serangan balas, itu yang cuba dilakukan. Namun setakat ini saya melihat pergandingan pemain-pemain tengah mereka tidak dapat melaksanakan tugas tersebut. Jaringan yang berjaya dilakukan untuk memecahkan kebuntuan. Aisyah Lin menggembirakan pasukan Red Giant pada petang ini sebelum tamatnya asis pada masa utama. Akhirnya Aisyah Lin mencetak jaringan pertama. Kita lihat bagaimana ini. Ya, dalam kita memperkatakan tentang corak bertahan yang terus dilakukan oleh Mix Stars, dan disitulah Aisyah Lin yang bijak untuk menewaskan penjaga gol Mix Stars dengan satu lambungan yang tidak dapat untuk ditampan pada kedudukan tersebut. Akhirnya Nur Azira Airin masih lagi dikekalkan oleh Ayunan Jani. Aisyah Lin untuk Nuairah, kali ini satu lampungan. Jaringan yang berjaya dicipta untuk menggandakan kedudukan. Cantik masuk ke pintu gol Mista buat kali kedua. Kali ini daripada arkitek tengah Red Giant, Nuairah. Percubaan di luar kotak penalti yang menghasilkan buahnya. Ya, satu jaringan yang hampir sama dengan jaringan pertama mereka. Lambungan yang digunakan untuk menewaskan Nur Azira Airin beberapa kali menyelamatkan percubaan deras. Namun lambungan-lambungan seperti ini yang dilihatkan oleh Selangor Red Giants mampu untuk menewaskan penjaga gol Mix Stars. Dan teknik sepakan dan juga kualiti yang cukup tinggi ditunjukkan oleh Nuairah. Berjaya untuk mencetak nama dengan dua jaringan di depan ketika ini buat Red Giant memimpin perlawanan. Satu antara yang cukup baik. Nur Fazira Sani, apakah jaringan ketiga untuk Red Giant? Akhirnya Nur Fazira Sani untuk gol ketiga buat Red Giant daripada si kapten. Satu selebrasi jaringan yang menggembirakan hati dan juga penyokong merah kuning Selangor Red Giant. Ya, agak mudah jaringan terhasil, bermula dari sepakan percuma yang dilakukan oleh Aisyah Lin dari jarak jauh. Kemudiannya Fazira tidak dikawal dan tiga jaringan berselang hanya beberapa minit. Kemudian saya percaya ini adalah arahan khusus dikeluarkan oleh pengendali pasukan Selangor Red Giants, menyedari mereka sukar untuk mendapatkan jaringan. Satu percubaan yang dilakukan Ayunan Jani dan peluang dimiliki, diselamatkan. Kaki yang dihulur oleh Nur Azira Airin. Dan kali ini satu rembatan kecang. Gol keempat terhasil. Dan gol kedua untuk Nur Fazira Sani untuk menggembirakan kamp pasukan Selangor Red Giant. Membuka jaringan awal di awal separuh masa kedua ini. Menggunakan kesempatan yang bola jatuh di hadapan kaki beliau. Ya, satu keputusan yang cukup baik untuk Selangor Red Giants. Percubaan pertama yang dilepaskan sudah pun diselamatkan oleh Airin. Kemudiannya di sinilah percubaan yang kedua pada kedudukan yang cukup dekat dan rembatan yang cukup deras. Itu yang menyukarkan Nur Azira Airin untuk menyelamatkan percubaan daripada Nur Fazira Sani, sekaligus mendapatkan jaringan keempat. Satu teknik yang cukup baik, sudut yang agak sempit, namun sempat juga beliau melihat kedudukan. Nur Azira Airin ditewaskan. Dan kini Red Giant memiliki situasi bola mati melalui sepakan percuma ketika ini yang akan diambil oleh Nur Fazira Sani. Tiga pemain Mista membina benteng. Apakah terus ataupun ada lambungan dilakukan? Satu tampanan cuba dilakukan. Cantik. Masuk untuk gol kelima buat Selangor Red Giant. Kali ini berjaya untuk ditolak masuk oleh Kasih Kamila. Gol kelima untuk berikan sedikit keceriaan buat Selangor Red Giant. Ya, satu hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Nur Fazira. Kemudiannya Kasih Kamila yang tidak dikawal dalam kedudukan tersebut.
hanya memerlukan satu tampanan mudah untuk menggegarkan jaring buat kali yang kelima. Kita memperkatakan bagaimana mungkin situasi ini boleh menghukum pasukan Mini-Stars, dan itu berlaku. Namun jelas usaha demi usaha membuahkan hasil untuk mendapatkan Farisha. Dan kali ini untuk Azhara melebarkan ke sebelah kiri untuk Kasih Kamila. Antara lolos yang cuba dilakukan, masih lagi dalam permainan, masih lagi dikekalkan. Jaya masih kurang kotak penalti. Satu comeback yang cuba dilakukan, tetapi masih lagi dalam permainan. Kelang kabut dan jaringan ke-6 untuk Selangor Giant. Berjaya juga untuk dilunaskan dalam keadaan panik itu. Ya, satu jaringan yang cukup baik dimulakan secara bersorangan oleh Fazira, dan kemudiannya peluang kedua untuk beliau mendapatkan hat-trick pada perlawanan ini. Percubaan pertamanya dapat diselamatkan, beliau tidak mencari kedudukan Kasih Karmila. Kemudiannya percubaan kedua beliau juga berjaya untuk memberikan jaringan ke-6 untuk pasukan Selangor Red Giant, sekaligus hat-trick yang pertama untuk pasukan ini di perlawanan minggu yang kedua. Sekali lagi menerusi Fazira dengan gerakan yang cukup menarik. Dengan sudah mula dibanjiri oleh para peminat penyokong setiap pasukan bertanding di dalam FS World Super League ini. Petang lagi melibatkan Mista dan Selangor Red Giant pada perlawanan petang ini. Sepakan penjuru untuk Selangor Red Giant, tetapi terus dikeluarkan oleh pertahanan Mista. Whistle panjang daripada pengadil yang bertugas untuk menamatkan perlawanan. Dengan jelas di papan mata, keputusan penuh Mista 0, Selangor Red Giant 6. Dan pastinya 3 mata penuh dipungut oleh Selangor Red Giant. Apapun syabas diucapkan kepada kedua-dua pasukan yang menunjukkan aksi yang terpuji pada petang ini untuk disajikan kepada para peminat dan juga penonton di Stadium MPAJ maupun di rumah. Teruskan menyokong mantapkan sukan bersepak wanita di negeri Selangor FS Women's Super League 2025. This is our time.